Cabi. Asal dia pakai cabi? Oh, mungkin sebab dia punya ni gemuk. Penutup ni boleh simpan sini kalau kau tak guna. Kau berpusingkan saja. Okey. Macam ni. Ui, lawa gila. Cihi. Bagus juga tu sebab benda ni. Okay, so yang ni warna biru. Yang ni lah. Oh, yang ni color ni. Bismillah. The moment of truth. Ni nama dia Butter Sky. Oh, warna-warna kalau butter sky. So dia ada butter warna kuning, biru tu sky. Memang kena dengan aku. Halah. Ini nombor 2. Untuk color di kalangan para wanita di luar sana, korang akan tengok ni. Ini color pink ni main gila dengan aku ni. Aku pun tiba-tiba suka pula warna pink ni. 1, 2. Tak nampak pink pun. Kotak color pink kenapa lain? Ni color lavender ni. Aku kena scam ke weh dengan Zeus? Betul main gila diorang ni Jom kita compare lah. Berbanding 3 ni, aku suka yang terang lah, yang macam ni. So ni nampak clean, nampak nice. Laki perempuan boleh pakai. Ini nampak macam laki, ini pun nampak macam perempuan. Aku ambil yang ni, laki perempuan boleh pakai. So jom kita buka. Dalam dia ada apa? Straw dia jenis macam ni So bila dia tutup tu, dia akan jadi macam ni guys. Aku express satu-satu lah guys. Yang first ni kalau kau tengok, dia nampak macam sharp, bold and unfiltered sikit macam tu. Kau nampak gagah Orang yang confident akan pakai macam ni. Yang nombor 2 ni pula, orang yang tenang, tak nak dikacau dia macam ni lah. Biasa orang yang pakai ni akan nampak, ini pendapat aku lah, orang akan nampak macam dia ni orang yang berindependent tau. Baik. Aku suka warna ni. Macam aku independent tu. So yang ini untuk perempuan, aku rasa dia gentle, motu, orang yang baik. And then dia punya orang panggil apa dia, emotional aware, orang panggil macam tu. Untuk perempuan bagus lah, dia macam orang yang cakap lembut, lari daripada konflik, avoid konflik lah orang panggil. Pendapat aku ambil yang ini. Aku orang yang emotionally independent. Dapat satu lagi benda ni. Ni apa benda ni? Ni kira macam sleeve lah ni. So dia lekat kat sini, lepas tu dia masukkan kat bawah. Kejap, ini kalau kawan-kawan beli yang ini set, kau tahu tak macam apa? Kau tahu lah brand apa yang dia lekat-lekat macam ni kat kaki tu kan? So aku nak try buka semua kejap. Dapat pula warna macam ni, kena pula dengan aku. Oh yeah, butter me up. Ni satu, dekat sini satu, ada logo Zeus. Ni 2, kita selang. Oh yeah, dia siap ada benda ni lah bye. Ada coffee sini, aku letak coffee situ. So ada lagi 2, dia ada dia punya ribbon. Baik gila. Kau nak sangkut, kau nak sling, semua boleh dah. So kira aku ni macam budak sekolah dah weh pakai benda ni. Ni full. Kalau korang dah beli one set dia, dapat pula macam ni. Kena pula dengan aku macam aku ni budak sekolah. Cuba kau pakai jap. Kan lah tu. Okay tenaga, kau duduk 9 jam. Dia punya double wall body dia made with Ecozen. Benda Ecozen tu. And then dia ada dia punya straw cap holder satu. Kalau kau nampak tumbler-tumbler jenis macam ni, biasanya dia tahan tau sejuk for beberapa jam lah. Aku ingat, aku rasa tumbler ni jenis-jenis yang macam 500ml bersamaan dengan 17 ounce. Benda ni eksklusif only in Shopify. Korang jawab quiz, bila korang dapat jawapan yang betul, korang akan dapat 15% off. Dapat satu lagi free coffee voucher dengan